49 tu di aku. Tu dia. 98 tinggi satu. Ya. Ya, Awak tak, yalah, yalah, yang mana tak yalah, dapat, ya yalah, insya-Allah ada yalah. satu Enam liter puluh, semua enam lagi puluh, kan. 60. Ya, Apa ya. tu? Pasal 0-0 apa ni? Hai. Come on, come on. Yang 9, yang 9. Hai. 89. Tapi dia akan retest sekali lagi ni guys. Duduk Sebelum luar dia cloud. pecahkan, sebelum dia pecahkan net line. Sebab dia nak naik, dia nak pecahkan net line dalam keadaan nak overboard 5 minit macam ni. Kan? Dia perlukan momentum guys. Don't worry, insya-Allah ada satu retest semua lagi. Kalau idea cikgu tak segilah 9 ke? Wah, sedap tau. 7 saja tak segilah. Saya baca gini boy. Saya baca ni. Saya baca mungkin dia akan buat high, so new high ni, tu baru dia akan test 318. 382, sorry, 382 tiga saja. Okey. So maknanya dia akan pergi hinjuk satu lagi high, lepas tu dia akan baru turun ke tu. Maksudnya high mungkin bukan 4098 lah. Dia akan jadi new high. Okey, faham. Tak, kadang-kadang dia kena logik juga market ni, pergerakan dia tak boleh nak kita ni sangat. Yalah. Lepas tu reason lain 5 minit overbought, lepas tu semua tak tertik lagi. So overbought lah 5 minit. So kalau kata dia nak pergi ke TP memang jauh ni. TP berapa ni? TP Dua apa? Kat ender punya TP. 231 4231 jauh lah 4231. Mungkin tak sampai hari ni lah sebab dia ada trend line satu lagi guys. Dia ada trend line Bola. Mantap go. Habis je. Apa dah? Je. Ha? Berapa? 78. 88. Habis je. Come on. Come on, Poi. Seperti yang dia jangka Oh, cikgu ambil auto apa ni, polling. Mana? Saya ambil ni sebelum dia tu. Oh ni. It's okay lah. Sebab kita nak tengok dia kita nak apa dia punya trend line. Tapi itulah cantik ni dia test 382 kan. Seperti mana dia jangka mencari 382 sebelum meneruskan kenaikan. Malam ni get up. Alhamdulillah Mamu. Alhamdulillah. Ya, get up seperti yang dijangka. Itu dia. Itu yang kita inginkan. Alhamdulillah. TP kita jauh lagi ni, TP kita ni. Kami trader berani bangkit. Satu komuniti jiwa yang kuat. Bersama megah tiada yang sunyi dalam pasaran. Kami berdiri. Kami trader berani bangkit. Bukan sekadar impian di langit. Ilmu dikongsi, semangat diberi. DBB semuanya di hati. Mental bisnis saling membimbing.